Okey. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan terima kasih kerana telah mendidik kami sehingga sekarang. Terima kasih cikgu, memang cikgu banyak tolong kita orang macam-macam cikgu. Untuk cikgu kita orang boleh buat apa sajalah, tapi ikut kemampuan kami semua. Terima kasih cikgu. Kami akan cuba dapat SPM yang terbaik. Bye. You remember I told you I'm gonna get real ignorant with it, right? Cikgu Rosli. Kenapa rambut? Cikgu paling garang siapa? Bagi saya cikgu yang paling garang Cikgu Palisa. Tapi saya tahu walaupun dia punya garang tu semua yang bersebab. Bang. Siapa cikgu paling garang? Ustazah Lisa. Cikgu paling garang kat dalam sekolah ni. Cikgu Lisa. Siapa cikgu paling garang kat sekolah ni? Cikgu paling garang. Cikgu Rosli. You remember I told you I'm gonna get real ignorant with it, right? Siapa cikgu paling sportif? Cikgu Sabri. Cikgu Roida. Yeah. Bagi 3 guru yang paling sporting kat sekolah. Tak dengar suara. Cikgu sporting. Ramai cikgu sporting. Tapi yang main sporting, Cikgu Irmi, Cikgu Roida, Cikgu Zaida. You remember I told you I'm gonna get real ignorant with it, right? Cikgu Sabri. Dalam banyak-banyak cikgu, cikgu apa paling handsome? You remember I told you I'm gonna get real ignorant with it, right? Apakah guru bagi anda? Bagi saya, guru adalah pembimbing saya dari kecil lagi. Dia mengajar saya untuk membaca, belajar saya untuk mengarang dan pelbagai untuk meneruskan hidup sampai ke dewasa. Okay, apa makna guru dalam diri korang? Guru tu yang membimbing aku masa aku tersesat di tengah jalan. Contohnya macam buat MS saya tiba keliru. So guru tu tak kisah siapa yang boleh ajar aku cara yang cari jawapan yang sebenar. Bagi aku, guru tu macam kita umpama kalau tanpa cikgu tu aku tak dapat ilmu. Saya guru adalah orang yang telah mendidik dan membimbing kita, dan mereka juga adalah pengganti kepada ibu bapa di sekolah. Selamat Hari Guru. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis